Macam mana cara nak menjaga rumah? Ada satu soalan Okey, tengok video ni sampai habis. House dust mite ataupun hama rumah merupakan penyebab utama alahan hidung di Malaysia. Alahan hidung maksudnya allergic rhinitis, bersin-bersin sesama. Juga menjadi masalah kepada pesakit asma. Jadi saya nak bagi tahu serba sedikit apakah langkah-langkah yang patut dibuat kepada sesiapa yang ada masalah allergic rhinitis. Okey, di rumah pastikan bersih, tiada habuk. Kurangkan perabot yang banyak bulu seperti cadar, langsir, kapet yang berbulu kena kurangkan. Kalau dapat kurangkan penggunaan kapet lagi bagus. Lain apa? Macam sejadah yang tebal berbulu, yang tu tak berapa bagus untuk siapa yang mengalami alahan hidung. Selain daripada tu, kena banyak menggunakan vacuum cleaner, penyedut hampa gas untuk mengurangkan habuk. Lagi satu, boleh guna air filter, kiranya penyerap udara dekat rumah. Maknanya kena keluar duit sikit lah. Apa lagi? Macam perhiasan, contoh macam pewter, macam pinggan ke, yang jadi perhiasan kena kerap lap dengan kain yang lembap. Bagi macam contohnya bilik yang jarang kita guna, lepas tu bila kita nak guna semula, pastikan kena tukar dia punya cadar. Dan lagi satu, boleh amalkan spray yang untuk bunuh dust mite. So spray tu boleh digunakan dan ada jual dekat pasaran. Kalau macam dekat kampung-kampung, jadi kita nasihatkan waktu pagi jemur bantal, kan macam dulu-dulu jemur bantal, jemur tilam. Apa tujuan dia? Untuk kita nak bunuh house dust mite. Dan buka tingkap, pastikan cahaya matahari masuk. Kita nak mengurangkan hama dalam rumah. Kipas, pastikan kipas tu sentiasa bersih, maknanya kena kerap cuci kipas punya blade tu. Dan juga kalau guna aircon, pastikan aircon punya penuras tu selalu dibersihkan. Okey, itu saja setakat ni apa yang saya boleh fikirkan untuk mengurangkan house dust mite di dalam rumah. Okey, semoga manfaat. Assalamualaikum.